Ni kita tengok belah belakang. Luas tinggi dah. Ha, dia memang tinggi lah. Pak Long sendiri pun tak sampai ni. Memang tinggi, luas lah. Okey, Assalamualaikum hampa. Ada sebiji Toyota Grand Hiace yang belum re-register lagi ni. Baru sampai di RW Motorhome. Condition dia, hampa tengok sendiri lah. Yang best dia, tu hampa tengok sendiri. 3B, dia ada 4 wheel pak. Wow. Memang boleh main review tengok di sini. Okey geng, hampa tengok dalaman dia. Dia yang sangat-sangat gebu lah tengok seat dah. Steering dan satu lagi dashboard hampa tengok. Jom kita tengok dalam dia sekali lagi. Mah. Okey. Geng. Okey, seat ni dia boleh rendah, boleh jadikan satu katil untuk 2 orang. Dan di belakang dia macam biasa dia ada sinki. Tu boleh ada ni stove di sini. Okey ni. Satu lagi ni kita boleh susun, dia akan jadi satu bed di atas ni. Di belah atas ni. Okey, tengok seat ni boleh pusing ke belakang. So macam kita duduk boleh meeting satu family untuk bincang-bincang. Macam tu geng. Okey geng. Ni belah di atas dia, belah belakang tengok ni. Kita buka ni boleh jadikan satu katil belah atas ni. Sepanjang ni. Ujung sana ada kompartmen yang luas tu situ. Ni sink kat sini. Dia ada kompartmen lagi dekat sini. Tu sebelah sini pun ada lagi. Sama juga dan sebelah ni. Sebelah ni kita boleh buka jadikan satu macam katil panjang. Katil dia akan jadi satu katil bawah dan satu katil atas. Ya, satu katil bawah dan satu katil atas. Dan keluasan dia tengok tinggi pun, tinggi. Berdiri boleh, lompat boleh. Okay, kalau nak cari untuk untuk apa? Kita pergi travel nak untuk semayang memang luas lah. Memang lepas. Tung payung dalaman lagi. Tengok. Luas dia tu. Okey, belah depan awak depan dia boleh pergi ke depan dan seat depan pun boleh kalih macam tu. Okey, sisi dia 3.4. Performance dia memang sebab Pak Long dah bawa balik daripada Port Klang sampai ke Alostar dalam RM70 ke tu lah minyak dia. Tahun 2003. Sisi 3.4 4 wheel petrol ni geng. Okey geng, yang mana berminat Toyota Grand Hiace high roof ni boleh Roger RW Motorhome terima geng.